Hai adik-adik semua. Pernah tak awak terfikir, macam mana badan kita ni pandai sangat? Macam mana dia tahu apa nak buat? Hari ni kita akan buat satu pengembaraan yang sangat best. Kita akan masuk ke dalam badan kita sendiri dan jumpa satu pasukan super yang hebat. Okey, cuba bayangkan ni. Awak tengah seronok berehat, tiba-tiba, rasa gatal dekat tangan. Rupanya ada nyamuk tengah gigit. Mesti selalu kena kan? Tanpa fikir panjang, pap, terus je tangan awak tepuk nyamuk tu. Laju betul, awak tak sempat pun nak cakap, ada nyamuk saya nak tepuk. Tangan awak dah gerak sendiri. Hebat kan? Ini yang jadi persoalannya. Macam mana tangan kita boleh tahu ada nyamuk kat situ? Dan siapa yang bagi arahan suruh tepuk laju-laju macam tu? Mesti ada seseorang yang sangat bijak dalam badan kita yang bagi arahan kan? Dan jawapannya tentulah wira kita untuk hari ini, iaitu sistem saraf. Ya, inilah dia pasukan utusan super dalam badan kita yang buat semua kerja-kerja hebat ni. Jom kita kenal dengan lebih dekat lagi sistem yang hebat ni. Anggap je sistem saraf ni macam rangkaian telefon dalam badan kita. Dialah yang kawal semua benda, daripada kita kelip mata sampailah kita boleh berlari laju. Jadi, senang cerita, sistem saraf ni adalah pusat kawalan utama badan kita. Macam control room gitu. Dia akan dapat maklumat dari sekeliling kita. Contohnya, bila kita nampak sesuatu, dengar bunyi atau rasa sesuatu, lepas tu, dia akan bagi tahu badan kita, okey, sekarang kita kena buat apa. Okey, macam mana-mana pasukan hebat pun, mesti ada ahli-ahlinya kan? Sama juga dengan pasukan sistem saraf ni. Jom kita kenal dengan dua ahli paling penting dalam pasukan ni. Yang pertama, kita ada ketua atau bos besar. Namanya sistem saraf pusat. Bos ni ada dua bahagian penting. Satu, tentulah otak kita, pusat fikiran kita semua. Dan yang kedua, saraf tunjang. Awak boleh bayangkan saraf tunjang ni macam lebuh raya utama untuk semua maklumat yang lalu dekat tulang belakang kita. Tapi kan bos ni tak boleh buat kerja sorang-sorang. Dia perlukan bantuan. Jadi dia ada satu pasukan penghantar mesej yang super laju. Pasukan ni kita panggil sistem saraf peripheral. Mereka lah rangkaian wire-wire saraf yang sambungkan bos tadi ke seluruh badan kita, sampailah ke hujung jari tangan dan kaki. Jadi, senang je nak ingatkan, sistem saraf pusat tu bos dia, otak dan saraf tunjang. Manakala sistem saraf periferi pula, itu semua penghantar mesej dia, semua saraf-saraf lain yang ada kat badan kita. Okey, kita dah kenal dah ahli-ahli pasukan ni. Sekarang, bahagian paling seronok. Jom kita tengok macam mana mereka semua ni bekerjasama buat kerja-kerja yang hebat. Sebenarnya, badan kita ni ada buat dua jenis tindakan. Satu, tindakan yang kita fikir dan kita pilih nak buat. Contohnya macam kita nak makan atau kita nak menari. Ini namanya tindakan terkawal. Tapi, ada satu lagi jenis tindakan yang badan kita buat sendiri, secara automatik. Macam kita bernafas, jantung kita berdegup, kita tak payah suruh pun, dia buat sendiri. Bijak betul badan kita ni kan? Jom kita tengok macam mana tindakan terkawal ni berfungsi. Bayangkan, awak jalan-jalan, lepas tu nampak sekuntum bunga yang sangat cantik. Mata awak akan terus hantar mesej pada otak. Otak akan proses. Wah, cantiknya bunga ni. Lepas tu, otak hantar arahan balik dan awak pun tersenyum. Semua tu berlaku sekelip mata je. Okey, tapi ada satu lagi tindakan yang lagi laju daripada tu. Laju sangat. Namanya tindakan refleks. Tindakan ni sangat istimewa sebab ia berlaku secara automatik untuk lindungi kita dari bahaya. Macam kita ada pengawal peribadi yang sentiasa bersedia. Contoh paling senang, katalah awak terpijak sesuatu yang tajam. Masa tu mesej kecemasan terus dihantar dari kaki awak. Tapi mesej ni tak pergi ke otak tau. Dia ambil jalan pintas, terus pergi ke saraf tunjang. Saraf tunjang kita ni macam pembantu bos yang boleh buat keputusan cepat. Dia terus bagi arahan, bahaya, angkat kaki cepat. Sebab itulah kita terus angkat kaki sebelum kita sempat rasa sakit. Hebat kan? Semuanya untuk lindungi kita. Awak nak tahu tak, laju mana mesej-mesej dalam badan kita ni bergerak? Kelajuan dia boleh sampai lebih 200 km sejam. Wah, itu lagi laju daripada kereta kat lebuh raya tau. Patutlah tindakan kita laju sangat, terutamanya tindakan refleks tadi. Nampak je, pasukan utusan super dalam badan kita ni memang sangat hebat dan sangat penting kan? Jadi, mestilah kita kena jaga mereka baik-baik supaya mereka sentiasa sihat dan kuat. Cuba awak fikirkan, pasukan ni kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Langsung tak berhenti. Waktu kita tidur pun dia tetap bekerja. Dia tak pernah ambil cuti. Jadi, cara terbaik untuk kita cakap terima kasih pada dia adalah dengan jaga dia elok-elok.
Dan cara nak jaga tu senang sangat. Pertama, makan makanan yang sihat. Kedua, kena cukup tidur. Itu macam kita cas bateri bagi dia penuh tenaga balik. Ketiga, kalau naik basikal atau skuter, jangan lupa pakai topi keledar. Kita kena lindungi bos kita, iaitu otak. Dan akhir sekali, cuba duduk dan berdiri tegak. Postur yang betul akan jaga lebuh raya saraf tunjang kita. Sebelum kita habis, ada satu benda yang menarik. Tahu tak sekarang ni, waktu awak tengah dengar saya cakap ni, sistem saraf awak sedang hantar berjuta-juta mesej. Betul? Mesej dari mata awak ke otak, dari telinga awak ke otak, semua tengah bekerja keras sekarang juga. Hebatnya badan kita kan?